Ibu JDM, betul ke kena kurangkan makan untuk turunkan gula? Komen nak tahu dan follow Bika. Jangan lupa manfaatkan juga 5 button di kanan. Ada cara yang lebih sihat dan selamat untuk turunkan bacaan gula. Mengurangkan makanan secara drastik sebenarnya membahayakan bayi dan menyebabkan ibu cepat lapar dan akhirnya binge eating. Rahsianya, gantikan sebahagian karbohidrat ibu dengan protein yang berkualiti tinggi. Protein ni dia mempunyai indeks glisemik yang rendah. Protein yang rendah GI ni dia tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak seperti karbohidrat ringkas. Selain itu, protein rendah GI ni dia memberi kenyang yang lebih lama, mengawal selera makan dan mengelakkan anda daripada mencari snack manis. Protein ni juga dia membekalkan tenaga secara berterusan dan stabil, mengelakkan kesan roller coaster gula darah. Dengan mengambil protein yang cukup pada setiap hidangan, anda membantu badan menguruskan gula dalam darah dengan lebih efisien tanpa perlu berlapar. Protein adalah kunci untuk mengawal JDM tanpa membahayakan bayi anda. Nak saya share jenis protein yang paling selamat dan lengkap untuk ibu hamil JDM? Boleh komen ataupun DM saya JDM Protein sekarang.